Okey, sekarang kita nak check voltage CMB masuk berapa. Okey, 246 outgoing, 247 incoming RCCB, 247 outgoing RCCB 247. Okey, so kita ambil salah satu je lah. Salah satu kita ambil beri beban, right. Okey, kita ambil point lampu check dengan neutral dekat bar ni berapa. 247. okey, ngam. Ini atas pun sama sebab kita link je. 247. okey, cantik, right. Lepas tu sekarang kita check yang atas pula, kita ambil salah satu je lah. Okey, sekejap. Okey, kita ambil salah satu dengan bar neutral, bacaan 247. okey, so yang bawah 247. so live dengan up pun mesti kena dapat sama. Kalau dia drop banyak maknanya earthing dia tak kuat. Okey, cantik. Okey, sekarang ni kita nak check voltage antara neutral dengan earth. Dia mesti kosong ataupun bawah 1 volt. Kalau tinggi tu tandanya ada leakage ada shorting Okey. Okey, ni prop dekat earth, so ni dekat neutral, bacaan dia 0.8. Okey, alhamdulillah, earth cantik. So okey lah, selamat lah. Alright, so kita view sikit kita punya DB. Okey, ni earth punya numbering cun, neutral numbering cun, so bawah ni water heater. Okey, so ni incoming meter TMB masuk keluar, macam ni kita buat so tu numbering semua kita masuk ke bawah. Okey, buat main switch kita pakai 63 MCC, apa ni 2 pole MCB, so RCCB 63A 0.03. Okey, kita follow standard so C6 kita gunakan untuk cahaya, data cahaya. C20 ni ni dengan RCBO ni, ini untuk water heater, ada dua unit. Okey, 16 kita guna untuk aircon dengan ni lah soket 13A so alhamdulillah. So aircon kita, pendawaian yang kita buat menggunakan 4mm yang asal punya developer bagi 2.5. Ikutkan wiring tu size kabel tak follow spec dia minimum mesti 4mm so untuk aircon yang ni point ni, so pun kita pakai 4mm juga, follow standard. Dan kita menggunakan kabel mega high quality punya, so alhamdulillah, harap owner berpuas hati lah. Okey, sekarang kita test tripkan ni, apa ni, RCBO ni. Satu ni okey, ada trip, yang ni pun okey. So nak naikkan dia, kita tak boleh naikkan terus kita kena turunkan dia dulu, macam MCCB. Siapa yang pernah pasang MCCB dia tahulah, kita turunkan dulu baru naikkan. Okey, alhamdulillah RCBO pun okey, berfungsi dengan baik. Okey.